Dia kata bagaimana pula dengan rayuan daripada pihak SPRM. Saya ni tak suka simpan dendam. Yelah, mungkin orang kata itu bukanlah ciri-ciri yang baik untuk survive dalam politik, tapi saya memang tak simpan dendam. Sebab tu kalau mereka nak rayu ke, nak lawan ke, biarlah. Saya rasa deep down mereka tahu yang saya tidak berada di pihak yang salah. Mereka pun tahu, mereka yang siasat, mereka dah dengar apa yang hakim putuskan. Bukan dengan 10-20 muka surat, 60 muka surat yang sangat detail, bersandarkan kepada fakta dan data. Kes yang tidak melibatkan dana rakyat pun, yang melibatkan isu SOP pengeluaran dana parti yang dibelanjakan, kalau ikut kata hakim, 100% dibelanjakan untuk tujuan parti. 1 sen pun, bukan saya kata, ketiga-tiga hakim mahkamah rayuan yang arif yang kata 1 sen pun Syed Saddiq tidak ambil. Yang memang betul, memang 1 sen pun tak ada ke saya. Dan ada orang salah kata, oh tapi duit masuk SB tu lain sangat, tak ada kena-mengena. Satu pada tahun 2020, satu pada tahun 2018 yang tak ada kena-mengena. Itu duit yang saya keluarkan dulu, perbelanjaan untuk pilihan raya. Mungkin kawan-kawan tahulah, dalam pilihan raya ni kita perlu belanjakan duit kita dulu. Saya keluarkan duit SB saya belanjakan. Saya ambil loan, saya pinjam duit, bayar dulu. Semua diminitkan, bukan setakat diminitkan, semua ada receipt dan difilekan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya yang saya membelanjakan lebih daripada apa yang diraih, iaitu saya membelanjakan lebih RM170,000 yang raih masa tu dalam RM100 ke RM120,000.